Pan-Islamisme ialah satu fahaman politik keagamaan yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam melangkaui sempadan agama, adat dan juga negara. Ia lahir sebagai satu reaksi terhadap penjajahan barat yang datang, fahaman sekularisme yang melampau dan juga perpecahan umat Islam. Gerakan ataupun aliran pemikiran ini bukan sekadar sesuatu yang bersifat emosional, tetapi ia berakar daripada kesedaran dari aspek sejarah, akidah dan juga keperluan strategik ummah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 92. Ayat ini menjadi salah satu asas falsafah bagi aliran pemikiran Pan-Islamisme, iaitu kesatuan ummah sebagai tuntutan agama dan bukanlah suatu pilihan politik semata-mata. Seterusnya kita pergi kepada isu-isu dalam aliran pemikiran Pan-Islamisme. Yang pertama adalah penjajahan barat. Penjajahan yang berlaku pada hari ini tidak semestinya dalam bentuk fizikal semata, tetapi ia boleh berlaku dalam bentuk ekonomi, pendidikan dan juga cara kita berfikir. Sebagaimana umat Islam hari ini, kita tahu selagi umat Islam bergerak secara berasingan, berpecah dan selagi itulah mereka mudah untuk dikawal dan juga dilemahkan daripada cara pemikiran mereka. Kita pergi pada isu kedua, iaitu sekularisme yang melampau. Fahaman ini dapat memisahkan agama daripada urusan kehidupan seperti dua aspek utama, iaitu politik dan juga sosial. Sedangkan dalam Islam bukan sekadar ibadah, tetapi ia merupakan panduan hidup yang menjadikan seorang Muslim itu dapat melalui kehidupan yang menyeluruh, holistik. Apabila agama dipinggirkan, nilai keadilan dan juga moral semakin susut ataupun hilang. Isu ketiga pula adalah perpecahan umat Islam, di mana terdapat perbezaan bangsa, negara, agama dan seumpamanya, terutamanya kepentingan politik yang sering menjadikan umat Islam berpecah dan gagal bertindak secara seiring. Perpecahan inilah yang menjadi punca utama kelemahan umat Islam di peringkat antarabangsa maupun global. Kita pergi pula kepada matlamat pertama Pan-Islamisme, iaitu penyatuan umat Islam global. Kesatuan ini ataupun pemikiran ini bukanlah untuk menghapuskan negara bangsa, tetapi untuk membina kesedaran bahawa umat Islam berkongsi akidah dan tanggungjawab yang sama. Kesatuan ataupun cara pemikiran Pan-Islamisme ini bukanlah sesuatu kekuatan yang strategik semata, tapi ia melibatkan emosi juga. Matlamat yang kedua pula adalah untuk memulihkan maruah dan kedaulatan umat Islam, di mana ia mahu umat Islam kembali yakin dengan identiti yang tersendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada kuasa luar. Umat Islam sepatutnya perlu menjadi penentu masa depan mereka sendiri, bukan sekadar menjadi seorang pengikut sahaja. Matlamat yang ketiga pula adalah mengukuhkan solidariti terhadap umat Islam yang tertindas. Sebagai contohnya, isu Palestin yang menunjukkan bahawa penderitaan satu bahagian ummah ataupun umat Islam mampu memberi kesan besar kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Rasulullah SAW bersabda daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Natijahnya, aliran pemikiran Pan-Islamisme merupakan suatu seruan kesedaran untuk mengembalikan kekuatan umat Islam yang terjejas akibat penjajahan, akibat fahaman sekularisme yang melampau dan juga perpecahan dalaman. Gerakan ataupun aliran pemikiran ini menekankan bahawa kesatuan ummah dan penghayatan Islam sebagai panduan hidup yang menyeluruh merupakan asas penting kepada pemulihan maruah dan juga kedaulatan umat Islam. Walaupun berdepan dengan cabaran dalam pelaksanaannya, gerakan ataupun gagasan Pan-Islamisme ini kekal relevan sebagai satu cara pemikiran yang mengajak ataupun menyeru umat Islam bergerak ke hadapan secara bersatu, berprinsip dan bertanggungjawab. Ini saya akan membentangkan analisis ketepatan Pan-Islamisme menurut perspektif Islam yang sebenar. Pan-Islamisme merupakan satu aliran pemikiran yang menekankan penyatuan umat Islam merentas bangsa, budaya dan sempadan negara atas dasar akidah dan solidariti bersama. Ide ini muncul sebagai usaha mengembalikan kekuatan umat Islam yang berpecah belah. Jika kita bandingkan dengan sumber utama Islam, Al-Quran dengan jelas menegaskan bahawa orang beriman itu bersaudara dan diwajibkan menjaga kesatuan umat. Sunnah Nabi SAW pula menunjukkan bahawa baginda menyatukan umat berasaskan iman, akhlak mulia dan keadilan, bukan melalui paksaan kuasa atau kepentingan politik sempit.
Selain itu, ijma' dan pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah menekankan kesatuan akidah sambil mengiktiraf perbezaan ijtihad dan realiti politik setempat. Dari sudut penilaian, prinsip penyatuan umat dalam pan-Islamisme mempunyai asas yang sah dalam Islam. Namun begitu, pendekatan penyatuan ini mestilah terikat dengan disiplin syariah dan akhlak Islam, bukan semata-mata semangat emosi atau kepentingan yang tertentu. Di samping itu, pan-Islamisme selari dengan Islam apabila ia bertujuan memperkukuhkan ukhuwah, mempertahankan keadilan dan menolak segala bentuk penindasan. Dan ia juga selari apabila bersifat kerjasama umat, bukan dominasi atau hegemoni politik. Namun, pan-Islamisme boleh bercanggah dengan Islam apabila ditafsir sebagai agenda politik sempit sehingga menghalalkan kekerasan atau ekstremisme. Ia juga bercanggah apabila penyatuan dipaksakan dan menafikan perbezaan mazhab serta ijtihad yang diiktiraf dalam Islam. Sebagai kesimpulan, pan-Islamisme adalah benar dari sudut ideal dan matlamat penyatuan umat. Namun, pelaksanaannya boleh tersasar jika tidak diperpaksikan kepada Al-Quran, Sunnah dan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Oleh itu, pan-Islamisme wajar difahami sebagai kesatuan nilai dan akidah, bukan sebagai alat politik atau ideologi ekstrem. Sekian. Dan kita pergi kepada implikasi pemikiran pan-Islamisme kepada umat pada masa kini, iaitu dari segi organisasi, ia mampu mewujudkan solidariti umat Islam di peringkat global dan memperkukuh rasa kebersamaan. Tetapi, terdapat perbezaan mazhab serta kepentingan politik sering menjadi penghalang kepada kesatuan. Dalam aspek politik pula, ia dapat memberi suara bersama untuk menentang penindasan dan ketidakadilan terhadap umat Islam. Namun, terdapat risiko besar jika agenda ini disalahguna oleh golongan ekstremis untuk kepentingan masa pendek. Dari sudut sosial dan ekonomi pula, kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pembangunan Islam moden membuka peluang kemajuan, tetapi kelemahan kepada koordinasi antarabangsa menjadikan usaha tidak konsisten dan kurang berkesan. Sementara itu, teknologi dan media memberi kelebihan dengan penyebaran cepat berita dan maklumat persatuan melalui platform digital. Namun, pada masa yang sama juga wujud ancaman propaganda serta maklumat salah yang boleh memecahkan umat Islam. Kesimpulannya, kejayaan organisasi umat Islam bergantung kepada kepimpinan yang bijak, komunikasi yang berkesan dan kesedaran bersama untuk mengutamakan perpaduan demi manfaat seluruh umat. Sekian. Pan-Islamisme terdapat 3 tokoh utama, iaitu Said Jamaluddin Ibnu Safdar yang dilahirkan pada tahun 1838 dan ia wafat di Istanbul dan dimakamkan di Kabul. Yang kedua iaitu Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah yang dilahirkan pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905 di Alexandria, Mesir. Dan yang ketiga adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha Al-Kalmuni Al-Husaini yang lahir pada tahun 1865 dan wafat pada tahun 1935 di Kairo, Mesir.